Dalam pengajian Islam ni dia ada dua perkara asas. Pertama iman, yang kedua Islam. Dalam pengajian ni tak ada pengajian macam tak ada dalam sains, dalam teknologi, dalam sosial, dalam nasionalis, dalam komunis, pragmatik, tak ada. Pertama orang nak masuk nak terima Islam ni mesti iman, yakin. Ada benda yang kita kena yakin, dan benda yang yakin orang panggil iman, bendanya nekar. Kalau kita nak kecil, kita sebut dua perkara. Dua perkara ni belum pada terima Islam, kena yakin dulu, ya ke tidak. Kalau yakin, boleh terima Islam. Kalau tak jadi apa Islam. Pertamanya iman billah, yang kedua bil yaumil akhir. Nabi kita selalu sebut dua perkara, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah apa namanya, banyak lagi perkara. Mana-mana orang beriman dengan Allah di hari akhirat, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau dia nak berkecek, kau nak berkecek, bercecek molek ataupun dia senyap. Mana-mana orang beriman dengan Allah di akhirat, kau nak bercakap, cakap molek ataupun senyap. Dan mana-mana orang beriman dengan Allah akhirat, maka hendaklah dia meliakan jiran. Banyak lagi perkara lain.